Ada juga babi datang sondol. Kemudian babi pun dah tak ada. Ini adalah pagar elektrik. Hari tu kebun ni bermasalah sebab terlampau banyak lembu. Kita dah tanam, dah naik. Kemudian lembu datang banyak. Tak tahu mana tuan dia. Datang masuk kebun ni, dia makan pucuk-pucuk anak pisang lah. So masa tu kita cari penyelesaian. Dan jalan penyelesaiannya adalah pagar elektrik. So pagar elektrik ni aku beli daripada Maxon lah. Jenama Maxon. Dia bekalkan set dia lah. Okay, nak tengok set dia. Jom. Jenama yang aku gunakan tadi, yang seperti aku sebut adalah jenama Maxon. Okay, dia ada set dia lah. Yang ni kita panggil Electric Fence Energizer. Kemudian di atas tu, disebabkan kebun aku ni tak ada kuasa elektrik, jadi aku kena gunakan solar. So wire ni akan sambung kepada panel solar yang ada, yang aku letak atas atap ni. Dan juga dia akan sambungkan kepada solar controller lah, solar controller charger. Okay. Kemudian dia akan turun, dia akan charge bateri. Okey, bateri ni. So ni pun jenama Maxon jugalah. Solar gel battery. So satu set ni 3 barang ni lah. 3 barang, dan juga ada apa nama ni, kita panggil wayar bumi. Dia bagi 3 batang copper yang panjang, agak panjang juga lah. So untuk kita sambungkan masuk ke dalam tanah lah, untuk wayar bumi. Okey, kemudian diberikan electric fence tester. So tester ni dia kita akan dapat kesan kekuatan elektrik yang dihasilkan. Okey, nak kata berfungsi atau tak, dia ada bagi ni lah, tester ni, electric tester. Lah pagar dia. Dia hanya tali yang dibaluti dengan dawai besi, okay, yang akan membekalkan arus elektrik kepada ni. Kebun aku ni aku buat 3 layer je lah. Korang boleh buat, ada orang buat sampai 4, ada buat sampai 5. So aku buat 3 layer sajalah. So bila lembu terkena pada ni, dia ada renjatan bit, renjatan elektrik. Dia tak membahaya kepada manusia lah. Kalau kita pegang pun, dia bagi sekali, dia ada bit dia. Bit. So kalau pegang direct tu, kenalah bit banyak kali. Tapi kalau tersentuh, dia kena bit sekali je. So kita akan, haiwan akan lari lah, terkejut dan lari lah. Okay, pagar dia aku gunakan ni je, pipe PVC je. Pipe PVC ni kita beli di hardware, dalam ukuran dia dalam 19 kaki. Kita potong 5. Potong 5 tu dapat lah tinggi-tinggi ni lah, cukup lah. Okay, nak install dia nanti kita cerita, aku tunjukkan tutorial dia. Tapi ni kita pakai hanya apa ni, PVC pipe ni je. Seterusnya aku nak tunjukkan, kita ada pasang wayar. Okay, ini adalah wayar bumi. Kita tengok wayar bumi panjang jugalah. Kemudian yang ni nak tunjuk, ni adalah batang besi copper, tembaga. Dia bagi tembaga, dia bagi 3. Satu kita pasang kat sini. Jarak dia lah dalam 3 meter. Satu jarak dia. Okay, ni tu satu, sini satu, dan sana ada satu. Wayar copper. So ni kita sambungkan pada bumi lah, untuk wayar bumi. Selepas aku gunakan pagar elektrik daripada Maxon ni, lembu seekor pun tak masuk dah. Lembu pun tak nampak nak datang sini. Kata memang pot dia lah nak makan rumput. Bukan lembu saja, babi pun tak ada dah. Dulu ada juga babi datang sondol, kemudian babi pun dah tak ada. Yang tinggal sekarang, anjing pun tak masuk dah. Anjing pun tidak. Keliling ni, kebun ni banyak anjing. Dulu ada anjing. Sebenarnya aku pun tak kisah dia nak masuk, tapi dia pun tak lepas masuk. So terima kasih kepada Maxon Malaysia, sebab aku ada berhubung
dengan dia untuk consult apa nama ni pasal pagar elektrik ni. So aku beli, aku pasang sendiri tau. Aku pasang sendiri. Berdua dengan wife. Berdua orang ya pasang satu kebun ni 6 ekar. Ambil masa dalam 3 hari je dia siap. Okey, mudah je nak pasang kan. Nanti aku buat tutorial macam mana pasang dia. Senang sangat-sangat. Dan dia berfungsi dengan baik. Mudah. So, terima kasih Maxxum Malaysia kerana memperkenalkan pagar elektrik ni. Terima kasih. Semoga bermanfaat.